kita adalah parti perjuangan, parti yang menuntut perubahan. Kita mesti ada kesediaan untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Itu baru reform. Kita tak boleh buat andaian semuanya sempurna. Setengah orang ingat bila kita perintah. Saya beberapa kali saya sebut. Betul. Saya Perdana Menteri. Ni menteri-menteri ada. Timbalan menteri ni, Perdana Menteri pun diberi keadaan. Susah aku. Ni Ketua Pemuda. Yang ramai. Exco dan semua. Tetapi kita ni berapa orang? Berapa kekuatan kita? Ada orang harap kita buat perubahan itu mendadak. Padahal mereka tahu dia bukan tak biasa dengan kekuatan. Dia bukan tak biasa dengan kuasa kita. Berapa orang ahli parlimen? Berapa peratus lebih jumlah semuanya? Itu semua kita sudah arif. Sekarang ini, convention ni sebenarnya tumpu perhatian bagaimana nak bina kekuatan supaya kapal belayar saya boleh disebut tadi boleh berlabuh dengan bukan saja bergaya tapi dengan mantap. Jadi yang mengemudinya satu, tetapi bagi saya mengemudi itu satu pasukan. Jadi sebab itu convention ni harus tumpu perhatian bagaimana untuk bina kekuatan. Bayangkanlah, jangan banding dengan puluh tahun yang lalu dan beberapa tahun yang sudah. 2009, 2018, 2022, bila detik perubahan itu. Lihat ekonomi kita. Lihat tahap pengangguran kita. Lihat kemantapan kerajaan kita. Lihat angka-angka yang tidak boleh dimungkiri dan didustakan. Okey. Saya tak payah ulang kenyataan fakta yang ada. Kita tahu. Tapi kita ni pilih kerana hasad, kerana cemburu, kerana kita belum dapat lagi kedudukan. Kita pilih untuk cari hak semua negatif. Ada tidak negatif? Ada. Kan kita ni manusia dengan beberapa kelemahan. Kan kita ini sedang bina kekuatan. Ada. Saya boleh senarai dalam syarat. Tadi kita ada syarat Jemaah Menteri. Banyak kita bincang masalah. Kerja Jemaah Menteri itu dan pimpinan keadilan bukanlah senarai kejayaan kita saja. Kita tahu masalah dan cuba selesaikan. Tetapi jangan kita padamkan yang baik. Kerana pribadi kita. Jawatan terbatas. Ada orang yang boleh diangkat. Hari ini ada yang belum boleh diangkat. Ada orang yang pernah jadi jawatan yang tinggi yang kemudian sekarang tak ada. Ni. Ada sini. Taat daripada dulu. Jadi esko taat. Jadi ahli parlimen taat. Tak jadi ahli parlimen taat. Tak jadi esko taat. Ini contoh pimpinan parti. Lepas ni ungkit saya. Taat tak dapat apa macam mana. Ya. Contoh saya kebetulan nampak depan ni lah. Ya. Ramai lagi yang ada. Ada orang yang baru. Tapi kita gabungkan. Ya Taufik. Baru. Ramai yang tak masuk perkiraan kerana orang fikir yang senior untuk pimpin. Ya, kita ada yang senior. Saifuddin amat senior. Walaupun dia ingat dia junior lagi. Menteri senior. Dudukan senior. Tapi dia kata, belum senior lagi. Muda lagi. Muda apa? Cucu pun ada. Kemudian saya sebut Taufik tadi. Ya. Orang tak jangka.
Dan tanya, ni menteri-menteri yang senior. Saya dengar, saya timbang, udah saya fikir. Aku dah 78. Ya. Pimpinan barisan kedua ada. Tapi parti ini parti perjuangan. Bukan parti Anwar saja. Saya kena fikir masa depannya. Saya tengok anak-anak muda yang ada keupayaan, yang kebetulan menang. Jadi kita buat kejutan. Berapa parti yang berani buat begitu? Apakah bila kita lantik puas hati semua? Tak. Sebab ada ramai lagi ahli parlimen tak terlantik. Tetapi ini dia. Bila kita pimpin, kita kena fikir semua. Kita ambil masa. Ya. Tetapi yang penting apa? Parti ini mesti jaga orang yang senior. Orang yang ada pengalaman. Orang yang kenal jentera dan penggeraknya. Parti ini juga mesti menyantuni golongan wanita, kerana kita tahu wanita kita belum cukup kukuh. Walaupun di Kedah ni saya ingat ramai cewek-cewek tahniah lah, wanita ni hebat, wanita. Mana ketua wanita? Mana ketua wanita? Ketua wanita mana? Tengok. Terima kasih. Mangkut kepada mana ramai. Ya. Kita ada juga, ya, penting. Pemuda. BMK ada ya. Kemudian orang lama, veteran-veteran. Saya lihat, terima kasih lah ramai veteran tu. Ya. Yang otai-otai ni. Semangat tinggi. Mengajuk pun kuat. Tapi tak apalah. Sebab dia mengajuk sikit, kita tak boleh marah. Sebab dia berjuang masa tak ada apa-apa. Yang orang tak letak harapan sama sekali. Ya. Belum ada satu adun, satu ahli parlimen. Mungkin senator masa tu seorang kot. Ya. Tapi dia berjuang. Kalau dipikir kekuatan, mana nak cari kekuatan? Nak kata dana, mana ada dana? Nak bayangkan perhimpunan begini, tak ada. Tak mungkin nak buat di sempat yang lumayan begini. Tapi dia ada semangat. Sebab itu kita kena santuni. Yang wanita, angkat muda, yang senior. Tapi tak semua senior beri tempat. Kalau kita kata, aku dah kerja dah berapa puluh tahun. Tapi belum dia ada tempat. Ahli parlimen pun tidak, menteri pun tidak. Kalau ambil semua yang 60 tahun, pimpinan kita semua 70-an, 80-an. Jalan daripada ujung tu sampai sini 15 minit. Nak sampai. Jadi kita mesti terima. Walaupun saya sebut benda ni, saya terima kenyataan bahawa umumnya ahli keadilan tu dia faham. Ada rezeki sebanyak merengek, tapi umumnya faham. Saya lihat ada semangat untuk membina. Tanggungjawab itu pimpinan.